tahu tak banyak Aman berkorban untuk adik. Skincare pun dah tak boleh pakai apa yang Aman nak. Lepas tu ya. Jadi mak ni tak ada masa ya nak bersiap. And then korang tengoklah kulit I. Walaupun I tak ada masa, tapi I look cantik. Sebab kita tak tukar sangat skincare. Apa yang I pakai time pregnant tu lah yang I pakai waktu breastfeeding sekarang. Kalau macam moisturizer apa semua tu tak adalah banyak yang harmful pun kalau kita pakai time pregnant tau. Tapi sunscreen ni bahaya. Bila you pregnant, you kena pakai physical sunscreen tau. Tapi kebanyakan sunscreen kat luar sana semua jenis yang bercapur, yang banyak white cast. So this is my current favourite, Formula punya physical sunscreen. Dia sangat compact, so sesuai nak letak merata-rata. I suka sunscreen ni sebab dia macam dapat minimize I punya breakout tu. Korang tengok ni tak pakai, ni pakai. Tak nampak beza sangat kan? Dia tak nampak kelabu langsung, tapi dia buatkan kulit you nampak sihat. And dia ada SPF 50 PA+++. And dalamnya ada serum hydro complex. So sambil pakai sunscreen tu kan, dia repair you punya skin barrier. And it's dermatology tested. And I tak cut video. Nampak? Done! Honestly, barang Formula apa je tak best. Dia punya moisturizer pun I suka. Sunscreen dia yang ni pun I suka.